Assalamualaikum hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak rempah sekawan. Kita masukkan dulu 4 sekawan ni. Ya. Okey, kita masukkan bawang putih, bawang besar yang kita mayah bersama dengan halia. Kita tumis ni sampai bawangnya ni naik bau, ya. Okey. Sementara tu Kak Zaidah nak kisar bawang besar, halia dan bawang putih. So kita kisarlah. Kalau puan dekat rumah, puan letak sekali cili kering. Okay, ini kena tumis sampai bawang ni dia ujung-ujung tu dia coklat. Kita nak masukkan lada, ya. Kak Zaidah masukkan lada dulu. Kalau puan tadi, puan dah kisar dengan lada. Ya. Okey. Okey, kita tumis. Saya nak tumis sampai dia masak, ya puan. Sampai bawang masak, lada kering tu masak, ya. So kita pastikan dia pecah minyak betul. Okey, Kak Zaidah sekarang ni saya kecilkan api. Saya nak masukkan rempah. Serbuk ketumbar, serbuk jintan manis, serbuk jintan putih dan lada serbuk. Saya tak besarkan api lagi, ya. Dia dah rata semua, baru saya besarkan api. Kita dah masukkan ni dan kita masukkan sedikit air supaya rempah kita ni masak. So bila Kak Zaidah masukkan air, dia akan jadi macam ni tau. Sekejap, ya. Dia akan jadi cair. Cair sikit. Nanti kita akan biarkan dia pekat, tambah lagi air 3 kali kita buat. Jadi rempah tu masak, wangi, siap. Komplit. Okey, kita tumis sikit lagi. Okey, Kak Zaidah tunggu dia pekat sikit. Sebab saya tok air kan. Okey, kita nak masukkan sos tomato atau tomato sos. Tak nak pakai tomato sos, pakai tomato puri, dia kurangkan sikit. Sebab tomato puri dia masam. Atau tomato paste. Tomato sos dia manis. Ya, so kita masukkan garamnya. Kena agak-agak. Saya kecilkan api, saya masukkan ayam ni puan. Eddie Jun, Kak Zaidah biasa masak orang kahwin juga ke? Tak. Saya tak masak untuk orang kahwin. Saya dah tengok caterer buat kerja macam ni. Saya tak sanggup puan. So terpulang. Cuma saya suka masak tu je. Kita nak masukkan kerisik. Kerisik ni banyak, ya. Untuk lauk ni kerisik ni banyak. Okay, kita masukkan sedikit air. Saya balik-balikkan sekejap. Kita nak ratakan ni kerisik ni. Okey, now saya nak masukkan santan. Kalau puan rasa lemak sangat, tak payahlah letak sampai 200. Kalau di kampung letak santan fresh lah, jangan pakai santan ni. Santan ni dia sedap, cuma dia lemak saja, dia tak ada bau kelapa. Pada saya lauk saya dah manis tau. Jadi saya tak perlu letak gula ni. Tapi saya letak je lah sikit sebab saya dah keluarkan. Tapi jangan banyak puan. Macam mana lah Kak Zaidah ni masak. Dia yang masak, dia yang cakap, lepas tu dia yang sedih kata tak payah. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu masak rempah sekawan untuk tetamu Kak Zaidah. Buat perempuan di luar sana, selamat mencuba.